Betul ke ni? Sekarang ini negara dilanda dengan krisis ekonomi disebabkan oleh beberapa perkara. Tapi lihat kepada data, KDNK kita meningkat 5.4%. Aish, dah mencapai satu target dan bukan sahaja mencapai tapi melebihi target asal. Jadi kesempatan ini saya sebagai rakyat Malaysia, saya nak ucapkan tahniahlah kepada kerajaan, kepada pegawai-pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan yang telah bertungkus lumus untuk memastikan ekonomi negara kita berjalan dengan baik. Sehingga KDNK kita telah mencapai 5.4%. Jadi ini petanda yang sangat positif dalam keadaan negara kita dirudung dengan permasalahan antarabangsa, utamanya melibatkan bahan api. Negara kita dapat mengatasi dan menjadi pengimbang yang baik kepada ekonomi. Yang paling penting, rakyat dapat menikmati kehidupan seperti biasa, dapat pergi kerja, anak-anak boleh pergi sekolah, kita bebas ke hulu, ke hilir, kita bebas buat apa saja. Dari segi kota liter minyak, insya-Allah bila kerajaan melihat kestabilan ekonomi negara dan luar negara itu kembali baik, maka hak-hak yang sebelum ini diberikan kepada kita akan diberikan semula. Tahniah kerajaan, KDNK kita dah mencapai 5.4%. Apa itu KDNK? Sudah. Sudah. Nak jawab macam mana ni? KDNK, keluaran dalam negara kasar.